Ini baru betul ikut spek standard ST, Suruhanjaya Tenaga. So sepatutnya bila aku tekan button ni lama-lama, dia akan trip sebab RCCB dah betul tadi. So kita try. Assalamualaikum guys, rumah ni baru settle wiring 4dB. Kita pasang okey kan, tune kan. So bila dah siap wiring ni, kita kena buat inspection. Installation test dah, continuity test pun dah buat. So ada beberapa test lagi tak buat, antaranya socket tester. Hari ni kita akan pakai socket tester daripada Habotest model HT107E. Macam ni kotak dia. Socket tester ni special sebab dah ada screen rupa dia pun cantik. Biasa korang pakai yang biru tu kan, yang ni lagi advance, ada screen lagi. So apa kegunaan socket tester ni? Socket tester ni guna dia untuk kau check korang punya semua socket kat rumah ni, pendawaian dia okey ke tak okey, sama ada tak ada earthing ke, tak ada neutral ke, neutral dengan live terbalik ke, benda ni boleh detect. So cara guna mudah, kau on soket, lepas tu pasang. Kalau lampu dia hijau maknanya dia okey. So socket tester model ni dia siap ada screen, kau boleh baca dia punya voltage, live neutral dia, neutral earthing punya voltage pun boleh baca. So ni 232 voltage, cantik lah, tak rendah sangat, tak tinggi. And then paling penting tengok indikator 3 ni. Kalau menyala 2 macam ni maknanya apa? Maknanya correct. Nampak? Ni correct. Kalau menyala macam ni, ground tak ada. Menyala macam ni, neutral tak ada. Menyala macam ni, live ground terbalik. Macam itulah sebaliknya. So maknanya soket untuk rumah ni, yang ni soket ni masih cantik, perfect. So kita nak test trip. Test trip tekan ni lama-lama. Tapi kau kena faham, untuk Habotest ni dia akan trip kalau kau punya RCCB 30mA. Maknanya ikut spek ST. Sebab bila ikut spek ST ni, dia kena asingkan litar cahaya dengan litar soket. Litar soket kena pakai 30mA. Nampak? 0.03. Ini baru betul ikut spek standard ST, Suruhanjaya Tenaga. So sepatutnya bila aku tekan button ni lama-lama, dia akan trip sebab RCCB dah betul tadi. So kita try. Nampak dia trip kan? Dia dah trip, kita tolak balik. Maknanya sistem soket tadi tu tune. Tapi kau kena ingat, kalau rumah tu tak ikut spek ST, tak pakai RCCB 0.03 ni untuk litar soket, dia takkan trip. Kalau dia pakai 0.1 macam tu, dia takkan trip. Dia akan trip bila pakai RCCB 0.03 macam ni ataupun lebih rendah lagi. So untuk soket ni memang tune. Kita try soket sebelah lagi. Pun cantik, lampu hijau, bacaan semua okey. Try test, dia trip. So wiring rumah ni tune. Tengoklah siapa yang buat kan. Kalau kau nak dapatkan soket tester daripada Habotest ni, link aku letak bawah.